Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah, salam Ramadan. Bagi peminat zone test di Malaysia, so, betul baik pada anda semua. Zone test 368 CC V2 untuk spek D, E, G dan K. Semalam juga kita ada test ride dengan semua pengguna zone test dan juga yang berada di sekitar Lembah Kelang. Jadi di sini saya nak maklumkan kepada anda semua, version kedua ni ada satu penambahbaikan tentang spek versi pertama dengan versi kedua kan. Saya rasa ramai dah tahu kan. Kan ramai dah tahu apa benda part yang telah upgrade. Jadi semalam kita dapat test kali pertama lah saya dapat mencuba zone test 368K dan saya cuba, E pun saya cuba, G pun saya cuba. Jadi so far ialah benda dah upgrade, pastinya lebih baik daripada versi yang pertama. Jadi pada mereka yang mungkin dah tahu versi yang kedua ini, saya nak maklumkan sinilah kan, harga. Jadi pada mereka yang meminati produk zone test, ni produk China yang saya pun dah pakai hampir 2 tahun lebih dah. Jadi untuk model, ada 4 model yang masuk ke Malaysia untuk versi kedua. Okay, kita ambil yang model yang pertama, 368D, harga dia 23,800. Okay. Untuk 368E 25,800. Okay. 368G 28,800. Dan yang versi yang terbaru, spek baru lah kan, yang K ni 368K 27,800 ringgit. Ni body ya. Harga body tak termasuk insurans, road tax plus lah. Okay. Jadi jangan risau, harga ni terkawal berbanding dengan brand-brand yang lain, InsyaAllah lah kan. Jadi semalam saya dapat test, saya dapat rasakan lah, sebab CC dia pun dah besar daripada 350 kepada 368 CC. Kemudian throttle by wire, dia ada spek yang di upgrade lah kan, ada auto cruise kan. Kemudian saya lihat warna dan seat pun lain lah. Seat pun dah ditambah baik, lebih cantik dan sedap. Okey, kemudian exhaust pun dah tak sama. Jadi penambahbaikan ni bagi saya baguslah bagi produk zone test untuk pengguna kita di Malaysia. Saya bukan apa kan, bila dapat ialah satu produk yang orang kata sentiasa cuba untuk menambah baikkan lagi produk mereka dan memberikan kelebihan dan keistimewaan pada penggunanya. Macam kita lah kan, dapat menikmati sebuah skuter yang berteknologi spek tinggi lah bagi saya, dengan harga yang sangat munasabah kan, bawah 30,000. Alhamdulillah. So bagi saya sebagai pengguna zone test dah hampir 20 tahun ke? Bukan, hampir 2 tahun lebih saya dah pakai. Saya pakai tahun versi yang pertama tahun 2023 350E. Sekarang dah 2026. So far after sale untuk produk zone test ini macam terbaik. Mereka jaga dan kawal harga untuk pengguna zone test. Jadi Alhamdulillah, kilang zone test yang berada di Kedah, mereka dah pasang untuk version kedua ni, dan mungkin kemungkinan akan dipasarkan dan dibagikan pada pengguna-pengguna yang dah booking sebelum ni, RM600 yang terawal. So Alhamdulillah, pada mereka yang mungkin untuk test ride dan nak tengok, anda boleh sebab mereka sekarang tengah pusing kan, daripada semalam di Keramat, kemudian dia orang pergi Johor,
Kemudian dia akan pusing lagi lah di sekitar-sekitar di semenanjung Malaysia untuk kita melihat sendiri dan test ride macam sebelum-sebelum ini. Okey, hari ni macam biasa, saya ada sikit video berkenaan dengan test ride kita semalam di Ion di pusat kompleks beli belah Ion di AU2 di Keramat. Okey. Dan semoga ada manfaat. Jangan lupa pada pengguna zone test, insya-Allah kita ada banyak program untuk ride selepas raya ni. Ikut dealer masing-masing lah kan. So dealer sekarang ni dah semakin banyak. Okey. Dan insya-Allah semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.